A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pengajian kita terjemahan surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, dan pada kali ini kita sambung dari ayat 17 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Sadaqallahul azim. Am di situ memberi makna atau. Atau amintum. Amintum atau kalian semua berasa aman. Maksudnya ini masih dalam skop soalan. Sebagaimana dalam ayat yang ke-17 ada, sebelum amintum ada a, maka di sini pun walaupun dimulakan dengan am, tapi ada makna hamzah juga kat situ. Jadi terjemah dia, ataupun adakah kalian berasa aman? Terjemah ibu-ibu macam mana? Boleh Sama saya Ustaz. sama ibu ya? Ya, sama. Sama, alhamdulillah. Jadi ada makna walaupun tak ada hamzah pada amintum tu, tapi ada makna hamzah kat situ. Zahirnya tak ada tulisan hamzah, tak ada bacaan hamzah, tapi makna ada dalam tu ya. Atau adakah amintum kalian semua berasa aman, man fis sama, dengan dia yang di langit. Kita ulang kaji balik ibu-ibu semua. Dia yang di langit itu, adakah hakikat Allah Ta'ala itu berada di atas langit? Tidak, maksudnya orang-orang Arab Quraisy mereka menyangka Allah Ta'ala itu berada di langit. Jadi soalannya macam itulah. Allah Ta'ala yang kamu kata dekat langit tu, kamu berasa aman ke dengan mereka, dengan dia? Selamat ke daripada azab dia? Okey. Man fis sama, dia yang di langit. An, bahawasanya yursila. Yursila, huruf asalnya ra, sin, lam. 3 huruf asalnya. Ra, sin, lam ada makna utus, hantar. Maka utusan Allah dipanggil Rasul. Allah menghantar utusan, panggil utusan sebagai Rasul. Perutusan disebut risalah. Jadi yursila, yursila adalah fi'il mudhari', memberi makna dia mengutus, dia menghantar, dia mengirim. Jadi apa terjemahan ibu? An yursila. Dia menghantar. Menghantar. Ibu Maimunah punya menghantar yang lain? Sama ke terjemah je? Mengirim. Mengirim. Jadi nampak tak ibu? Cetakan tak sama. Jadi dia punya terjemahan pun, panel pun tak sama. Tapi makna sama. Mengirim, menghantar, itu semua makna sama. Okey. Jadi yursila, Allah Ta'ala mengirim ataupun menghantar. Kemudian disandingkan dengan huruf jar ala. Yursila ala. Jadi bermakna menghantar ini, mengirim ini sebagai nikmat ke sebagai azab ibu? Sebagai azab. Kalau mengutus biasa, yursila ila, arsala ataupun yursilu, di sini ada an yursila ila. Kalau ila, hantar dengan maksud yang baik.
Contohnya hantar sebagai tujuan dakwah dan sebagainya. Tapi kalau yursila ala disandingkan dengan huruf jar ala, maka maknanya berubah. Berubah kepada mengirim sebagai azab. Mengirim sebagai balasan pada mereka. Jadi, amintum adakah kalian semua berasa aman terhadap man fis sama, dia yang di langit mengikut sangkaan kamu, an yursila bahawasanya dia mengirim, dia menghantar alaikum ke atas kamu semua, maksudnya menghantar sebagai azab, hasiba. Apa dia hasiba? Hasiba maksudnya batu-batu lah. Hasiba tu hasiba tu angin ribut yang bawa batu. Hasiba, Allah datangkan angin ribut yang bawa batu, dan batu tu kena pada kamu semua dan kamu mati. Pernah tak ibu-ibu tengok hujan batu? Batunya besar-besar, guli ada, besar-besar tapak tangan ada. Kalau kena cermin kereta apa jadi ibu? Saya dah dekat Mesir sekali, dekat Madinah sekali. Hujan ais, hujan batu. Kalau kena kepala tu, tak sempat nak kata lah, kenapa kamu tak elak? Macam mana saya nak elak? Kan? Dah hujannya hujan batu. Kita tak sempat nak elak ibu. Bunyi dia pam 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 pam. Kalau kena dekat bumbung kereta kemek, kena dekat cermin kereta pecah. Ni kalau kena pada kepala orang, macam ni ibu. Jadi Allah Ta'ala boleh datangkan ribut. Ribut adalah ribut angin kuat. Bawa pula batu-batu dan memusnahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalian tak rasa takut ke, wahai orang-orang yang tidak beriman? Kalian masih berasa aman ke kalau tak nak beriman kepada Allah? Masih berasa selamat ke? Bukankah Allah Ta'ala tu maha berkuasa? Dia boleh datangkan ribut taufan, dan ribut taufan tu ada batu-batu yang akan menghempap kamu semua, lalu kamu semua mati. Fasata'lamuna, falalu sata'lamuna. Jadi ibu, sata'lamuna tu sin saja memberi makna akan. Sin sahaja memberi makna akan. Ta'lamuna itu fi'il mudhari' memberi makna kalian ramai. Ya, ta'lamuna, kalau dalam sistem kotak kita tu, kotak yang keberapa ibu? Sistem kotak 14 tu kotak keberapa? Ta'lamuna ni. Ketiga. Kelima. Kesembilan. Kesembilan. Kotak kesembilan. Kalau ketiga, ya'lamun, mereka mengetahui. Kesembilan, ta'lamun, kalian mengetahui. Jadi ibu cuba tengok terjemah masing-masing, mesti ada kalimah akan ataupun kelak. Betul ada tak? Ada Ustaz, betul. Akan. Ada. Dekat mana datang makna akan tu ibu? Pada huruf Sin. sin. Sin tu. Sa, fa, maka sa akan ta'lamuna, kalian mengetahui. Jadi kalau kita terjemahkan, maka kalian semua akan mengetahui. Siapa yang dimaksudkan dengan kalian semua tu ibu? Siapa kalian semua tu? Orang-orang yang tak beriman lah. Yang berasa aman kalau tak beriman pada Allah Ta'ala. Yang berasa selamat daripada azab Allah. Lalu dia terus kekal tidak beriman pada Allah. Lalu Allah Ta'ala datangkan kepada mereka ribut yang bawa batu-batu kecil hingga memusnahkan mereka. Falalu sata'lamuna, kelak kalian semua akan mengetahui. Kaifa, kaifa ni kata soal bagaimana. Dalam bahasa Melayu ada tak kita gunakan kaifa ibu? Ada tak dalam bahasa Melayu? Ada satu perkataan, ambil daripada kalimah kaifa, apa dia? Biasa orang guna dalam tunjuk ajar. Tunjuk ajar apa-apa amalan. Biasa tak dengar perkataan Kaifiat. Bagus ibu, kaifiat. Kaifiat tu daripada bahasa Arab kaifiyah. Kaifiyah maksudnya bagaimana, how to.
Jadi kata kaifiat solat bermakna tata cara bagaimana nak solat. Kaifiat puasa. Jadi tunjukkan saya kaifiat puasa. Tunjukkan pada saya bagaimana cara nak puasa. Dan di sini fasata'lamuna, kelak kalian semua akan mengetahui kaifa, bagaimanakah nazir. Ibu-ibu tengok ya, nazir. Tiba-tiba baris bawah pula. Nazir macam tu. Nazir. Asalnya apa? Asalnya ibu. Asalnya naziri. Naziri. Peringatanku. Ada ku kat situ asalnya. Naziri. Tetapi setengah keadaan, ya mutakalim tu. Ya memberi makna saya tu dibuang. Tapi di sini apa dia tanda yang menunjukkan asalnya ada ya kat situ? Cuba ibu-ibu fikirkan. Agak-agak apa dia tanda yang menunjukkan asalnya ada ya memberi makna saya. Tetapi ya telah ditiadakan. Tapi dia tinggalkan satu tanda. Apa tanda dia? Khafat. Bawah. Khafat tak tepat ibu. Baris Kasrah, bawah. baris bawah. Kasrah, Ah. baris. Yang tinggal adalah baris bawah tu ditinggalkan. Jadi kalau kita belajar, kenapa pula baris bawah tiba-tiba? Apa sebab dia jadi baris bawah? Dia khafat ke apa ke? Dia bukan khafat ibu. Di sini naziri asalnya ada ya mutakalim. Ya mutakalim tu memberi makna saya. Jadi ya tu dibuang, dihazaf, tapi ditinggalkan ra yang baris bawah tadi. Kan sebelum ya mutakalim biasanya baris bawah kan. Contohnya baitun, rumah. Rumah saya jadi baiti. Tu baris bawah. Pasal nak samakan dengan ya mati. Nak sesuaikan. Jadi baiti, rumah saya. Jannah syurga. Saya ana. Digabungkan jadi jannati. Syurgaku, rumahku, syurgaku. Jadi jannatun asalnya. Bila masuk ya mutakalim, ya memberi makna saya. Jadi jannati. Waalaikumsalam Kak Syarifah. Jadi jannati. Okey. Begitu juga kat sini. Asalnya nazirun. Nazirun peringatan. Tambah dengan ana jadi naziri. Tetapi ya tu dihazaf, dibuang. Maka menunjukkan ada lagi kesan adanya yang mutakalim tu adalah ra baris bawah tu dikekalkan. Kalau kita tak percaya, tengok terjemah masing-masing. Betul tak? Ada ku. Peringatan, belakang tu mesti ada ku. Betul tak? Betul. Betul. Mesti ada ku. Takut ibu-ibu tanya, Ustaz, mana datang ku ni kat sini? Tak ada pun ya ke apa ke? Asalnya ada ya, tetapi telah dihazafkan. Tandanya, huruf akhir tu baris bawah, tetapi tidak bertanwin. Macam tu lah. Boleh bu ya? Siapa baru perasan hari ni? Ada kalimah-kalimah, isim, baris bawah, tapi tidak bertanwin. Oh, rupanya ada makna saya kat situ. Saya baru perasan. Perasan ibu kan? Kalau tak kita ingat nazir ni, khafat, jar. Tak, dia memberi makna saya kat situ. Okey. Ada soalan ayat 17 ibu? Any question? So ini maksudnya Hmm. Nabi SAW bercakaplah ni. Ya, maksudnya Nabi Allah nukilkan apa yang maksudnya Allah firman kat sini, ini yang Nabi baca kan pada mereka, seolah-olah Allah berbicara melalui lidah Nabi SAW. Faham. Ya. Okay. Jelas semua? Ya. Ibu Seorang Malu, Kristen dah tanya, Ibu. macam mana kita nak tahu sama ada baris bawah tu untuk perkataan tu, baris bawah tu menandakan macam bukti bahawa ia tu dihilangkan, Kita kena tengok selain pada pada perkataan nazir ni lah nak tahu. Kalau macam sudu tu tak adalah pula suduri kan. sudu mana? Suduri ayat yang ke-13 tu suduri.
Oh tu, itu lain. Itu suduri tu dia memang dia khufat. Dia memang khufat. Okay, antara tandanya dia tak ada alif lam. Dia pasal antara tandanya dia tak ada alif lam. As-suduri ada alif lam. Confirm bukan? Pasal kalau masuk ya mutakalim di belakang, tak boleh lagi ada alif lam. Kerana dah jadi, ya mutakalim tu, kalau kita belajar nahu, dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf, pasangannya mudhaf ilaih. Mudhaf selama-lamanya tidak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Itu bab nahu lah. Jadi secara mudahnya yang semua boleh tahu, untuk memberi makna saya tu, kalau ada makna saya, ya yang dihazafkan, kalimah tu mesti tidak ada alif lam. Jelas tak Ibu Mazum? Dia mesti isim ya Ustaz? Dia mesti isim. Okey. Dia mesti isim kerana mudhaf mesti isim. Kerana untuk jadi mudhaf dia mesti isim. Dia tak boleh fi'il, tak boleh huruf. Jelas Ibu ya? Okey. Ada soalan lagi Ibu? Bagus soalan. Ada soalan lagi? Ibu Tak boleh Maimunah ya? tanya. Nazir ni kira dia isim Ustaz ya? Dia Nazir. isim lah, isim. Dia isim. Ya. Asalnya nazirun. Nazirun. Tetapi kerana idhafahkan, disandarkan kepada ya mutakalim, jadilah naziri. Jadi nazirun asalnya isim. Okay, jadi naziri. Cuma ya tu dibuang, baris bawah pada roh dikekalkan. Jadi untuk maklumat ibu-ibu semua, kalau jumpa ya mutakalim yang macam ni, yang dibuang, yang mutakalim yang dibuang, biasanya dia itu mudhaf ilaih kepada satu isim. Biasanya lah. Wallahu a'lam. Ya. Ada soalan lain Ibu? Tak ada Okey, tak ada. Kita masuk satu lagi ayat. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Walaqad ni kita dah biasa sangat jumpa Ibu ya. Walaqad dah biasa sangat jumpa. Waw tu dan lah. Laqad nampak lam tu lam penegasan, lam takkid. Demi. Qad pun penegasan. Kerana ia masuk pada kazzaba ni fi'il madhi. Kalau fi'il madhi sebelumnya ada qad, dia memberi makna tegas. Ataupun tahqiq. Ataupun takkid. Dan demi sesungguhnya, kazzaba telah mendustakan. Bukan telah berdusta, tapi mendustakan. Beza tak berdusta dengan mendustakan? Contoh saya kata, kaum itu berdusta. Siapa yang berdusta Ibu? Kaum. Kaum itu telah berdusta. Tapi kalau saya kata, kaum itu telah mendustakan. Bermakna adakah kaum itu yang berdusta? Tak. Tapi dia kata orang lain yang berdusta. Maksudnya, kaum itu telah mendustakan Nabi tersebut. Contoh. Jadi, mendustakan dalam bahasa Arab, zal tu ada sabdu. Kazzaba. Kazzaba mudaratnya yukazzibu. Okay. Jadi, dan demi sesungguhnya, kazzaba telah mendustakan. Siapa yang telah mendustakan? Allazina. Orang-orang yang. Jadi allazina ni kita dah kena pegang lah. Allazina ni terjemah orang-orang yang. Jumpa saja allazina dia mesti untuk ramai lah. Orang-orang yang min qablihim. Kalau jumpa kalimah min qablu ke min qablihim ke, min tu tak payah terjemah. Tak payah terjemah. Terjemah qablihim saja sebelum mereka. Maksudnya apa? Sebelum orang-orang yang berdepan dengan Nabi SAW ini, ada lagi umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang mendustakan juga para Rasul sebagaimana orang Quraisy mendustakan Nabi SAW. Jadi ini peringatanlah kepada orang-orang yang nak mendustakan Nabi. Sesungguhnya telah mendustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebelum orang Quraisy ni, ramai lagi umat-umat yang datang Rasul mereka dustakan. Maka kaifa nakir. Kaifa kana nakir. Maka kaifa bagaimanakah? Kana adalah, kana ni untuk
benda yang dah berlaku. Kerana dulu masa mereka langgar perintah Allah, mereka tak nak beriman, mereka mendustakan para rasul. Kaifa kana, lihat bagaimana dulu nakir. Tengok sama tak ibu nakir, nampak tak huruf akhir? Ra baris bawah tak ada tanwin dan tak ada alif lam pula. Alif lam pun tak ada, huruf akhir pun tak ada tanwin dan dia baris bawah. Jadi mesti ada makna apa tadi ibu saya kata? Ustaz. Yang mutakallim. Mesti ada makna apa ibu? Ya mutakallim. Mesti ada Ya. makna, mesti ada Ku. makna saya daripada huruf ya mutakallim ya. Kasrah. Ya. Ya mutakallim. Ya mutakallim maksudnya ya memberi makna saya. Jadi ibu tengok, apa terjemah nakir? Cuba ibu baca terjemah. Kemurkaanku. Kemurkaanku. Lepas tu perbuatan ingkar maksudnya perbuatan yang membuat Allah Ta'ala murka. Ingkar yang mengingkari Allah yang membuat Allah Ta'ala murka. Ingkar. Dan nakir kemurkaan. Asalnya nakir saja. Kalau nakirun, kalau contoh ayatnya, kaifa kana nakir, contoh kan, dengan ra tu, dengan ra tu bukan baris bawah, maka terjemahnya kemurkaan saja. Tapi di sini ra tu baris bawah, asalnya bukan nakir, asalnya nakiri. Tapi yang mutakalim tu dihazafkan dan dikekalkan ra tu baris bawah. Maka terjemahnya mesti ada ku kat situ, kemurkaanku. Jadi bila kita tanya balik lepas ni ibu semua boleh ingat ya. Boleh ingat di mana kalimah nazir dan nakir dua-duanya asalnya ada ya mutakalim tetapi ya tu dihazafkan, tinggallah huruf akhirnya saja baris bawah yang tidak dibuang, dikekalkan baris bawah tersebut tanpa tanwin. Okay, ibu-ibu semua dapat sesuatu pada kali ini? Dapat Ustaz. Dapat. Dapat, ibu. Ustaz sebelum tu, Ya. jadi kita kata dan demi sesungguhnya Mhm. telah mendustakan orang-orang daripada sebelum mereka. Mhm. Lalu bagaimana kana tu nak kena Kana kita tu tak baca. adalah mereka kan macam? Bagaimana kana tu Aha. dalam fahaman kita faham kana ni untuk benda-benda yang dah lepas. Tapi kita terjemah bagaimana kemurkaanku, maksudnya kemurkaanku dululah. Dulu terhadap mereka yang mendustakan para rasul. Jadi kita tak payah terjemahkan. Jadi Tak payah. lalu bagaimana kemukaanku macam tu saja. Ya betul. Contoh ayat mudah sama ibu. Contoh ayat mudah ibu. Dengan saya kata contohnya. Contohnya saya kata Zaidun muallimun. Zaidun muallimun. Zaid adalah seorang guru. Itu ayat biasa. Tapi kalau kita nak kata sekarang Zaid dah tak jadi guru dah. Dulu guru. Kita akan sebut kana Zaidun mualliman. Dulu Zaid seorang guru. Nampak tak beza dia? Bila masuk, tapi tak semestinya bila masuk kana tu memberi makna dulu. Tapi tengok pada konteks lah. Dengan konteks ni, kaifa kana nakir, bagaimana dulu kemurkaanku terhadap mereka. Kamu semua tak ambil tiba ke? Macam tu. Jelas ibu? Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Jadi ibu semua setakat itu saja 2 ayat untuk kali ini. InsyaAllah. Lepas ni kita sambung dengan kita sambung dengan bahasa Arab Al-Quran. Ulang kaji bimbingan matan jurumiyah. Jadi kita akan tengok contoh-contoh isim-isim yang rafa' setakat mana yang kita dah belajar beserta dengan alamat-alamat rafa' dia yang tak sama. Sekian itu ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi